Apakah hukum mencari rezeki untuk sedekah? Tuan yang badan sudah umur 80. Tak ada kira. Umur berapa sekalipun, kalau ada masa sedekah, sedekah. Buat baik. Jangan kira dengan umur. Seorang ulama mazhab Hanafi, orang India. Dia ni lara 80 tahun. Panjang umur dia. 8. Nama dia Muhammad bin Muhammad Al-Hanafi, orang India. Dia lara je. Lara. Tak semayang tak apa 80 tahun. 80 taubat. Dia taubat, dia masuk madrasah. Murid paling tua umur 80. Dia mengaji 40 tahun. 120 dilantik menjadi mufti satu daerah di selatan India. Umur 120. Sempat beri fatwa 40 tahun, meninggal umur 160. Nampak? Nah, kita 70 tak segi dah ngaji. Boleh ke budak-budak dah lah, kita tua dah. Dah. Sebab tu orang tua tak ada apa nak mari lah ni ngaji. Betul tak? Pasal dia kata ngaji budak-budak. Nah. Lepas tu kata siang tengok tak dan belajar, tak kenal sifat Tuhan, tak kenal sifat Nabi, tak kenal halal haram, tak kenal sahabat, tak tahu mana rokok yang betul dan sebagainya. Betul tak? Dah mati gitu. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annahu faka'annama dakhalal bahra bila safinatin. Barang siapa masuk ke lubang kubur tidak membawa amal soleh, sama seperti terjun dalam laut tidak ada perahu. Tak? Kita kata apa tak mari molong kuliah duha maklum tak mari, kuliah zuhur tak mari, kuliah maghrib pun garib pun tak mari juga. Hamba nak pergi sangat tempat-tempat gengar gitu, tapi tak boleh duduk lama jadi sakit lutut. Tak boleh pergi sejik sakit lutut, siapa kemampu jahil. Tapi bila bagi pitih maklum binti Draman 650 gini maklum lagi. Lagi. Betul tak? Bukan wakar baru lah, Bang Kriang. Nah, siapa tak? Bagi pitih, tengok. Nah, apa dia jadi muda? Pasal pitih. Bila dia jadi tua? Pasal agama. Asy-syaikhu syabun fi talabil mal. Orang tua menjadi muda dalam bab cari harta. Nampak? Ada bak harta muda ni. Nah, dak puas tak mau. Nah, kena molek orang tutup dah mayat dengan kain gebor, baca Yasin. Betul tak? Dengar orang cakap bak harta bangun congok mayat. Banyak. Nah, tembok lari habis Tok Imam dak dam mandi. Soalan seterusnya.